Panas betul cuaca hari ni. Tu lah. Allah. Apa benda tu? Astagfirullahalazim. Oi, Tom. Lah. Astagfirullahalazim. Lagi sekali, apa tu? Astagfirullahalazim. Oi, Tom. Hai, macam-macam isu tahun ni ya. Itulah tu. Pening dibuatnya. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dah tengok video yang saya share tadi? Cuba tuan-tuan bayangkan berapa banyaknya maksiat dan juga kemungkaran yang berlaku pada tahun ini di sekeliling kita. Bahkan mungkin ada di antara ahli keluarga kita, saudara mara kita juga yang terpalit dengan isu-isu semasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersempena masuknya tahun baru Hijrah 1448 Hijrah tahun ini, maka marilah sama-sama kita bermuhasabah, meningkatkan ketaatan kita dan kita berhijrah untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menyambut awal Muharram dan tahun baru Hijrah 1448.